Adakah benar seorang wanita itu mempunyai 3 mulut? Ya? Apa maksud awak? Kawan saya beritahu ada 3. 3? Seketika, kepala saya menjadi kosong. Saya tahu ini bukan perbualan yang biasa-biasa. Rasanya seperti nafas tersekat. Ya, yang pertama, sudah tentu di sini, Encik Idrus menunjukkan bibirnya. Degupan jantung saya semakin laju. Yang kedua, di sini, dengan isyarat tangan menunjukkan sedikit kebahagiaan atas badan. Nafas saya menjadi pendek. Dan yang ketiga, sebelum kisah bermula, sila subscribe dan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Puan Suraya. Tahun ini saya berusia 58 tahun. Sepanjang 32 tahun perkahwinan, saya hanya hidup sebagai ibu kepada seseorang, isteri kepada seseorang. Saya hampir tidak ingat pernah hidup dengan nama saya sendiri. Anak lelaki saya, Zairul, berusia 32 tahun, sudah berkahwin 3 tahun. Anak perempuan saya, Syafiqah, 29 tahun, juga sudah berkahwin dan berdikari. Zairul menelefon sekali sebulan, sekadar formaliti. Mak sihat, saya sibuk, tak boleh lama. Panggilan telefon kami tidak pernah melebihi 5 minit. Syafiqah pula menghubungi hanya pada hari raya kerana menjaga hati mentua. Mak, kita jumpa masa raya nanti, ya? Saya kena balik rumah mentua dulu. Mak fahamlah, semua orang sibuk dengan kehidupan masing-masing, rumah terasa kosong, tinggallah suami saya sahaja. Saya dan suami sudah hampir 30 tahun asing bilik. Semuanya bermula ketika saya mengandungkan anak pertama. Saya menolak permintaannya beberapa kali kerana morning sickness yang teruk dan suami mungkin terasa hati. Saya ni lelaki, patut ke saya kena bersabar macam ni? Itu kata-kata terakhirnya dan sejak itu, suami mengelak daripada bersama saya. Atau lebih tepat, dia menghalang, dia mengunci pintu, tidak bercakap dan melayan saya seperti orang tak wujud. Selepas melahirkan anak kedua, kami memang berasingan bilik terus. Kau bilik kau, aku bilik aku. Suara suami yang dingin dan tegas masih terngiang-ngiang. Begitulah masa berlalu, suami saya kini taksub dengan saham atau stock market. Sebaik sahaja bangun pagi, dia segera menyemak harga di telefon. Semasa di meja makan, ditandas, hingga sebelum tidur, matanya tak lepas dari skrin telefon. Jika harga saham naik, dia menjadi orang yang berbeza. Sayang, malam ni nak makan apa? Masak lauk kegemaran abang ya? Dia bercakap dengan suara yang mesra, seperti ketika kami baru berkahwin, tetapi itu tidak lama. Apabila saham jatuh, neraka bermula. Dia menghempas sudu ke meja makan. Klang, mangkuk sup jatuh ke lantai. Pernah sekali, dia baling mangkuk sup itu hingga kuahnya terpercik di dinding. Dinding putih itu kotor, tetapi saya tiada kekuatan untuk membersihkannya. Kerana lebih baik tidak bergerak sehingga kemarahan suami reda. Semua ni salah kau. Sebab kau, aku jadi macam ni. Saya tak tahu apa salah saya. Mungkin dia hanya perlukan tempat melepaskan kemarahan. Saya hanya ada di situ. Keadaan lebih teruk jika dia minum arak. Hanya sebotol arak pun, matanya akan berubah. Ini pun tak reti buat. Kau tak boleh buat benda ni dengan betul ke? Dia menjerit tanpa sebab. Saya menahan nafas, memerhatikan gerak-geri suami. Macam mana mood dia hari ni? Dia akan marah ke tak hari ni? Begitulah saya hidup selama puluhan tahun. Suatu hari, saya melihat cermin. Di situ, hanya ada seorang makcik yang semakin tua. Wajah berkedut, rambut beruban, mata tanpa seri. Siapa aku? Saya bertanya sendiri. Aku dah tak diperlukan ke? Satu rasa terdesak menyebu. Saya tak boleh terus hidup begini. Kalau asyik di rumah, saya hanya akan terus memerhatikan suami. Saya perlu keluar. Saya perlukan ruang untuk bernafas. Kebetulan, saya nampak iklan di pasaraya besar mencari pekerja di bahagian lauk pauk. Mengalu-alukan usia 50, An hingga 60. An diutamakan yang ada pengalaman memasak. Ia memang sesuai untuk saya. Saya yakin dengan kemahiran memasak saya. Sudah 30 tahun saya melakukannya. Memasak sambal, membuat nasi lemak bungkus, menyediakan pelbagai lauk pauk. Semua kerja itu sudah sebati dengan tangan saya. Saya gementar pada hari temuduga.
Kali terakhir saya ditemuduga ialah sebelum berkahwin. Temuduga selepas 30 tahun. Saya keluarkan pakaian paling kemas dari almari, melihat cermin dan membetulkan rambut. Kau boleh buat, tak apa kau boleh, saya kata kepada diri sendiri. Penemuduga ialah seorang pengurus wanita berusia dalam lingkungan 40-an. Berapa lama pengalaman memasak puan? 30 tahun. Walaupun ia hanya pengalaman menyediakan makanan untuk keluarga, cukup. Bila boleh mula bekerja? Esok pun boleh. Syukurlah saya diterima. Hari pertama kerja, pagi itu terasa teruja setelah sekian lama. Saya bangun lebih awal daripada biasa, bersiap dan tersenyum melihat cermin. Suami saya tidak memandang pun, dia hanya sibuk dengan telefonnya. Saya pergi dulu, tiada jawapan. Apabila sampai di pasaraya, sudah ada beberapa pekerja lain. Assalamualaikum. Saya Puan Suraya yang akan bekerja di bahagian lauk pauk mulai hari ini. Puan Suraya, selamat datang. Sila pakai apron ini dan mari ikut saya. Menyusun lauk pauk, membuat nasi lemak, menjaga kaunter sampling dan jualan. Tangan sibuk, tetapi hati tenang. Seronok juga berbual-bual sebentar dengan pelanggan. Boleh saya rasa ni? Ya, silakan. Semuanya segar. Sedapnya? Saya ambil satu ya. Terima kasih. Seronok dapat berbual dengan seseorang selepas sekian lama. Di rumah, saya hampir tidak pernah bercakap dengan suami. Kebanyakan hari, kami langsung tidak bercakap sepatah pun dari pagi hingga malam. Tiba waktu makan tengah hari, saya menuju ke bilik rehat. Semasa berjalan di koridor, saya melalui kawasan pembersihan. Tiba-tiba, mata saya tertumpu pada seorang lelaki. Wajah tenang, kelihatan seperti pertengahan 50-an. Dia bukan nampak muda, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Dia kelihatan teliti dan bersungguh-sungguh membersihkan lantai, menggemuk tanpa meninggalkan sudut. Dia fokus pada kerjanya dengan ekspresi serius. Tak sengaja, mata kami bertembung. Dia tersenyum sedikit, muka saya terasa panas, pipi saya rasa membahang. Kenapa? Pada usia 58 tahun, perasaan sebegini muncul hanya kerana senyuman daripada seorang lelaki asing, saya rasa canggung. Saya cepat-cepat palingkan muka dan masuk ke bilik rehat. Walaupun makan bekal sendirian, lelaki itu asyik terlintas di fikiran. Dia hanya rakan sekerja, mengapa saya asyik teringatkannya? Saya menggelengkan kepala. Sedarlah, Puan Suraya. Petang itu, saya melalui kawasan pembersihan itu beberapa kali lagi, bukan sengaja, betul, tetapi mata saya asyik tertumpu ke arah itu. Saya rasa dia pun kadang-kadang melihat ke arah bahagian lauk pauk. Adakah itu hanya perasaan saya? Tiba waktu balik. Saya menukar pakaian di bilik rehat. Semasa keluar, saya terserempak lagi dengannya di koridor. Selamat bersara. Dia yang mula-mula memberi salam. Suaranya perlahan dan mesra. Ya. Selamat bersara, saya menjawab dengan canggung. Tiada apa lagi yang ingin dikatakan, jadi saya terus berjalan. Saya teringin menoleh, tetapi saya tahan. Saya kembali ke bilik rehat, membuka loker dan berfikir. Dia seorang yang kemas, saya tidak tahu mengapa saya berfikir begitu. Cuma terasa begitu. Dalam bas semasa perjalanan pulang, saya terkenang hari itu. Sudah lama saya tidak mempunyai hari yang baik, berbual dengan pelanggan, berjumpa orang baru. Jauh lebih baik daripada hanya duduk di rumah. Bas tiba berhampiran rumah. Saya melihat pemandangan yang biasa di luar tingkap. Kawasan perumahan yang saya diami selama 30 tahun. Tetapi saya tidak rasa gembira. Langkah kaki menuju rumah terasa berat. Saya mengeluh di hadapan pintu. Saham jatuh lagi ke? Bagaimana mood suami? Saya berasa cemas sebelum membuka kunci pintu. Saya masukkan kunci dan buka pintu. Rumah sunyi. Hanya bunyi TV kedengaran. Saya dah balik. Tiada jawapan. Saya masuk ke ruang tamu. Suami duduk di sofa hanya melihat telefon. Skrin menunjukkan harga saham. Melihat wajahnya yang sugul, nampaknya harga saham jatuh lagi hari ini. Malam ni nak makan apa? Apa-apa sajalah. Jawabnya acuh tak acuh. Saya masuk ke dapur, membuka peti ais.
Tidak pernah sekalipun suami berkata makanan yang saya masak itu sedap. Dia hanya makan, bangun dan masuk ke biliknya. Itulah rutinnya. Sambil memasak makan malam, saya berfikir, lelaki yang saya temui hari ini, mengapa dia asyik terlintas di fikiran? Wajahnya yang tersenyum muncul di ingatan. Sudah lama seseorang tersenyum kepada saya. Itu sahaja sudah membuatkan saya rasa gembira. Mari makan. Saya memanggil suami. Suami datang ke meja makan dengan telefonnya. Dia tidak mengalihkan pandangan dari skrin walaupun sedang makan. Saya makan dalam diam. Saya tiada niat untuk bercakap. Lagipun, dia pasti tidak akan menjawab. Selepas makan, semasa saya membasuh pinggan, suami masuk ke biliknya sambil memaki hamun. Jatuh lagi. Kedengaran bunyi pintu dihempas kuat. Saya selesai membasuh pinggan dan masuk ke bilik saya. Bilik kecil tetapi ia ruang saya. Saya berbaring di katil, memandang sailing. Esok, saya akan ke pasar raya lagi. Menyusun lauk pauk, melayan pelanggan dan bertemu dengannya atau rakan-rakan sekerja yang lain. Saya menantikan hari esok. Sudah lama saya tidak merasakan perasaan ini. Aneh, pada usia ini, saya masih menantikan sesuatu. Sejak bila saya berhenti menantikan apa-apa? Saya hanya hidup dari hari ke hari. Itu sahaja. Saya pejamkan mata. Nampaknya saya akan dapat tidur lena. Esok, saya harus lebih banyak tersenyum kepada pelanggan, kepada rakan sekerja dan juga kepada dia. Keesokan paginya, saya terjaga lebih awal daripada biasa. Di luar tingkap, masih gelap. Saya lihat jam, pukul 5 pagi. Ada 2 jam lagi sebelum waktu kerja, tetapi saya tidak boleh tidur. Saya tidur lewat malam tadi kerana asyik memikirkan dia. Saya bangun dari katil, melihat cermin. Hari ini, saya perlu berpakaian lebih kemas. Saya buka almari, keluarkan blaus yang kemas. Buat pertama kali selepas berkahwin, saya mengambil berat tentang pakaian kerja. Semasa menyediakan sarapan pagi, hati saya rasa berdebar-debar. Aneh, baru semalam saya berjumpa dengannya. Mengapa saya begitu teruja? Sedarlah, saya berkata sendiri, tetapi tidak berhasil. Suami saya masih tidak keluar dari bilik. Kebelakangan ini, dia sering ponteng sarapan. Dia pasti sedang melihat telefonnya sehingga pasaran saham dibuka. Saya pergi dulu. Seperti biasa, tiada jawapan. Apabila sampai di pasar raya, ia masih belum dibuka. Saya masuk melalui pintu masuk staf dan menuju ke bahagian lauk pauk. Tangan sibuk bekerja, tetapi di sudut hati, saya terus memikirkannya. Adakah saya akan dapat melihatnya hari ini? Tiba waktu makan tengah hari. Jantung saya mula berdegup laju di koridor menuju bilik rehat. Saya buka pintu, sudah ada beberapa orang di dalam, dia tiada. Sedikit kecewa, saya duduk di sudut. Saya keluarkan bekal, buka penutupnya dan terdengar bunyi pintu dibuka. Saya angkat kepala. Dia. Encik Idris masuk ke bilik rehat. Dia mengangguk sedikit ke arah saya. Saya pun mengangguk kembali dengan canggung. Encik Idris pergi ke mesin kopi dan membancuh kopi segera. Kemudian dia berjalan ke arah saya. Boleh saya duduk sini? Ya boleh. Suara saya bergetar. Encik Idris duduk bertentangan dengan saya. Dari dekat, dia kelihatan lebih tenang daripada semalam. Rambutnya disikat rapi, memakai pakaian kerja yang kemas. Semalam hari pertama kerja puan, kan? Ya. Macam mana encik tahu? Orang baru selalunya mudah nampak. Kerja okey ke? Ya, okey. Kerja masak-memasak ni dah biasa. Nampak macam dah lama buat. Cuma memasak di rumah. Saya suka masak. Seketika, saya terdiam. Rasa macam terlalu banyak bercakap. Tetapi Encik Idrus tersenyum tanpa rasa terbeban. Kalau macam tu, puan ni pakarlah. Semalam saya ada makan nasi lemak bungkus yang puan buat. Oh, macam mana? Sedap. Rasa macam dibuat dengan penuh kasih sayang. Cuma buat guna bahan-bahan yang ada di sini. Muka saya membahang kerana dipuji. Bilakah kali terakhir saya dipuji? Suami saya tidak pernah berkata makanan itu sedap. Hanya makan, bangun dan selesai. Terima kasih, sama-sama, itu kenyataan. Seketika, suasana senyap, ia tidak canggung, malah ia terasa selesa. Nampaknya Puan Suraya sesuai dengan kerja ini. Encik Idrus memulakan perbualan. Baru semalam mula kerja, tapi saya rasa berbaloi dan seronok.
Anak-anak dah besar, dah tak ada kerja nak buat. Saya pun sama, baru tukar kerja baru-baru ni. Sebelum ni kerja apa? Kerja di syarikat logistik. Tapi macam-macam hal. Encik Idrus tidak menghabiskan ayatnya. Saya tidak bertanya lanjut. Saya rasa dia ada masalah peribadi. Saya pun rasa bosan kalau asyik di rumah. Suami saya sibuk dengan hal dia sendiri. Mengapa saya bercakap begini? Ini bukan perkara yang patut diceritakan kepada orang yang baru dikenali. Tetapi kata-kata itu terkeluar juga. Suami puan mesti sibuk ya? Macam itulah. Saya tersenyum pahit, bukan sibuk, tapi tak ambil peduli. Sejak hari itu, kami sering berjumpa. Waktu makan tengah hari kami hampir sama. Apabila berjumpa di bilik rehat, kami secara semula jadi duduk semeja. Ramai pelanggan hari ni? Ya, hujung minggu memang sibuk. Encik Idrus pula, saya pun sibuk. Hujung minggu ramai pelanggan, jadi banyaklah tempat kena bersihkan. Perbualan kami menjadi semakin selesa. Beberapa hari kemudian, Encik Idrus akan membancuh kopi untuk saya juga jika dia membancuh untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Sama-sama, lagipun alang-alang dah buat, budi bahasa kecil, tetapi hati saya tersentuh. Sudah berapa lama saya tidak menerima layanan sebegini? Selepas seminggu, Encik Idrus bertanya dengan berhati-hati. Puan Suraya, dah lama kahwin kan? Ya, 30 tahun. Anak-anak dah besar dan dah kahwin semua. Kalau macam tu, sekarang dah senang lah. Senang apa? Rasa lagi sunyi. Saya terkejut dengan kata-kata saya sendiri. Buat pertama kali, saya meluahkan perasaan jujur. Perkara yang saya tidak pernah beritahu suami atau kawan-kawan, saya beritahu orang asing. Mata Encik Idrus berubah, saya pun sama. Ya, saya pun sunyi. Kata-kata itu membuatkan kami rasa seperti ada hubungan, kami rasa kami saling memahami kesunyian masing-masing. Encik Idrus tak kahwin? Saya bertanya dengan berhati-hati. Pernah. Saya bercerai 3 tahun lalu. Oh maaf, saya tak patut tanya soalan tu. Tak apa, tak mengapa. Malah, saya rasa lega. Encik Idrus tersenyum sedih. Punca perceraian, agak sulit nak cerita, tapi tak apalah. Kehidupan manusia ni, semua sama saja kan? Saya sudi mendengar perceraian sebab tak sefahaman. Tepatnya, cara hidup kami terlalu berbeza. Cara hidup, bekas isteri saya sangat pembersih dan suka semua benda tersusun. Saya pula agak free-spirited. Sebab tu Encik bercerai, bukan itu sahaja tapi entahlah, kami tak serasi. Saya dapat rasakan ada banyak lagi perkara yang tidak diceritakan. Tetapi saya tidak bertanya lanjut, tidak sopan bertanya perkara terlalu peribadi kepada orang yang baru dikenali. Pelika, saya rasa selesa bercakap dengan Encik Idrus, saya yang mulakan, saya pun sama. Saya rasa puan benar-benar mendengar, hati saya rasa hangat dengan kata-kata itu, saya pun menceritakan kisah saya. Sebenarnya, saya dan suami dah 30 tahun asing bilik. Encik Idrus terkejut. 30 tahun? Ya. Jadi, 30 tahun puan. Encik Idrus tidak menghabiskan ayatnya. Saya tahu apa maksudnya. Kebelakangan ini, dia taksub dengan saham, langsung tak pedulikan saya. Saham? Suami saya pengarah syarikat kecil. Dia nak bersara tak lama lagi dan dia laburkan duit pencen untuk saham. Oh, dia tengok telefon sepanjang hari. Kalau naik, dia gembira. Kalau jatuh, dia jadi menakutkan. Menakutkan macam mana? Dia akan marah, susah untuk saya terus bercakap. Saya malu untuk cerita tentang dia menghempas sudu atau memaki hamun. Wajah Encik Idrus keruh. Itu keterlaluan. Dah biasa. Itu bohong. Saya tidak pernah biasa. Setiap kali saya rasa takut, sunyi dan bersendirian, puan mesti susah hati. Suara Encik Idrus lembut. Saya rasa terhibur. Encik Idrus pun mesti susah hati, ya? Mula-mula susah hatilah lepas bercerai. Tapi sekarang dah okey. Dah biasa hidup seorang. Tak sunyi ke? Sunyi. Lah, balik rumah tak ada orang nak diajak bercakap. Kata-kata itu menusuk ke hati. Saya pun sama.
Ada orang di rumah tetapi tiada orang untuk diajak bercakap. Selepas perbualan itu, kami mula melihat satu sama lain dengan cara yang berbeza. Encik Idrus seperti melihat saya sebagai seorang manusia, bukan sebagai ibu, bukan sebagai isteri, tetapi sebagai Puan Suraya. Semasa bekerja di bahagian lauk pauk, saya asyik melihat ke arah kawasan pembersihan. Saya selalu memerhatikan Encik Idrus bekerja dari jauh. Dia mengemop dengan bersungguh-sungguh, mengosongkan tong sampah, menyusun troli. Sikapnya yang rajin bekerja itu menyenangkan. Encik Idrus pun sering lalu di bahagian lauk pauk. Saya tak pasti sama ada ia sengaja atau kebetulan. Apabila mata bertembung semasa dia lalu, kami tersenyum antara satu sama lain. Kira-kira 2 minggu kemudian. Waktu balik, saya sedang mengemas barang untuk keluar dan Encik Idrus sedang menunggu di perhentian bas. Puan Suraya naik bas ni juga? Ya, rumah saya di kawasan ni. Oh, saya pun naik bas ni. Kami berdiri bersebelahan menunggu bas. Suasana senyap, canggung. Kami berbual dengan selesa di bilik rehat tetapi bersemuka di luar terasa janggal. Penat hari ni? Encik Idrus yang mulakan perbualan. Tak apa, Encik Idrus pula, saya pun okey. Sebab Puan Suraya. Sebab saya? Ya, ada orang nak diajak bercakap, kerja pun kurang terasa penat, hati saya rasa nyaman, saya tidak mahu bas datang, saya ingin berbual dengannya lebih lama, tetapi bas sudah tiba, kami terpaksa naik. Jumpa esok ya? Ya. Selamat sampai rumah. Di sebalik tingkap bas, Encik Idrus melambaikan tangan. Saya membalas lambaian kecil. Walaupun sudah sampai rumah, kata-katanya masih terngiang-ngiang. Ada orang nak diajak bercakap, kerja pun kurang terasa penat. Saya pun sama. Berbual dengan Encik Idrus, hari saya jadi kurang sunyi. Saya buka pintu. Saya dah balik. Seperti biasa, tiada jawapan. Saya masuk ke ruang tamu. Suami terbaring di sofa, melihat telefon. Skrin menunjukkan harga saham. Wajahnya masam. Nampaknya dia rugi lagi hari ini. Nak makan malam apa? Malaslah. Makan sendirilah, katanya dingin. Dulu saya pasti akan terkejut, tetapi hari ini berbeza. Saya hanya mendiamkan diri. Saya masuk ke dapur, menyediakan makan malam ringkas. Saya makan sendirian. Suami sudah masuk ke biliknya. Sambil membasuh pinggan, saya terfikir. Mengapa Encik Idrus bercerai dengan bekas isterinya? Dia kata tak sefahaman, tetapi saya rasa ada yang lebih daripada itu. Ada perkara yang dia tidak ceritakan. Saya ingin tahu, tetapi saya tidak boleh bertanya lebih lanjut. Kami masih belum begitu rapat. Saya masuk ke bilik dan berbaring di katil. Saya keluarkan telefon, melihat jam, pukul 9 malam. Esok, saya akan ke tempat kerja lagi dan akan berjumpa Encik Idrus. Kami akan berjumpa di bilik rehat semasa makan tengah hari. Apa yang akan kami bualkan esok? Hanya memikirkannya pun sudah membuatkan saya gembira. Saya pejamkan mata. Nampaknya saya akan dapat tidur lena. Beberapa hari lagi berlalu. Kini, saya menantikan waktu makan tengah hari. Berjumpa Encik Idrus di bilik rehat menjadi waktu yang paling menggembirakan. Kami duduk semeja, makan bekal bersama dan berbual tentang pelbagai perkara. Encik Idrus berbeza. Dia mengambil berat tentang perkara-perkara kecil, menghargai dan memuji saya. Pada hari itu, kami sedang makan bekal di bilik rehat seperti biasa. Tiba-tiba, Encik Idrus bertanya dengan riang. Puan Suraya, saya nak tanya satu benda. Apa dia? Adakah benar seorang wanita itu mempunyai 3 mulut? Ya, apa maksud awak? Seketika kepala saya menjadi kosong. Kawan saya beritahu ada 3. 3? Saya tahu ini bukan perbualan yang biasa-biasa. Rasanya seperti nafas tersekat. Ya, yang pertama, sudah tentu di sini. Encik Idrus menunjukkan bibirnya. Degupan jantung saya semakin laju. Yang kedua, di sini, isyarat tangan menunjukkan sedikit kebahagiaan atas badan. Nafas saya menjadi pendek dan yang ketiga, di sini, katanya sambil menunjukkan secara sama-sama ke bahagian bawah. Saya terdiam. Apa situasi ini? Tak pernah saya mendengar perbualan seperti ini pada usia ini.
Dengan suami, perbualan seperti ini sudah 10 tahun tidak wujud. Semasa muda pun tak pernah ada perbualan sebegini terus terang. Seluruh badan saya terasa panas, muka saya seperti terbakar, haba naik sampai ke telinga. Kenapa Encik Idrus cakap benda macam ni pada saya? Saya rasa canggung, tetapi pada masa yang sama, saya rasa berdebar aneh. Perasaan apakah ini? Ingin menolak, tetapi pada masa yang sama, ingin mendengar lebih lanjut. B, betulkah? Saya tidak dapat menjawab dengan betul. Nak cuba alami sendiri? Saya hairan mengapa saya berkata begitu. Saya dah gila ke? Alami? Nak saya tunjukkan ketiga-tiga tempat tu? Suara Encik Idrus merendah. Saya melihat sekeliling. Mujur, rakan-rakan sekerja lain nampaknya tidak mendengar perbualan kami. Mereka semua sibuk dengan perbualan masing-masing. Jom ikut saya ke bilik stor sekejap. Bilik stor? Kenapa? Suara saya bergetar. Ada sesuatu saya nak tunjukkan. Jantung saya rasa nak meletup. Saya tahu saya patut menolak. Ini jelas satu cadangan yang berbahaya. Saya bergurau apabila dia bergurau, tetapi situasi ini menjadi aneh. Boleh ke seorang isteri masuk ke bilik stor dengan lelaki asing? Tetapi lidah saya kelu. Dalam fikiran, jangan. Jangan, tetapi badan saya tidak bereaksi. Kalau tak nak, tak apa. Cuma bergurau. Tatkala Encik Idrus hendak berpaling, tak, tunggu sekejap, saya bangun dahulu. Mengapa saya buat begitu? Saya masih tak tahu. Encik Idrus melihat saya dengan wajah terkejut. Kemudian, dia tersenyum perlahan. Jom ikut. Kami keluar dari bilik rehat, berjalan seiring di koridor yang sunyi. Saya risaukan pandangan orang lain. Ada orang nampak ke? Ada orang nampak ke kami berjalan bersama? Tapak tangan saya berpeluh, kaki saya menggigil. Patutkah saya berpatah balik sekarang? Takut nanti ada perkara buruk berlaku, tetapi langkah kaki saya tidak berhenti. Encik Idrus kelihatan tenang, tiada riak cemas atau gugup langsung. Dia berjalan dengan bersahaja, seolah-olah ini perkara biasa. Jangan risau, ia akan selesai dengan cepat. Encik Idrus berkata perlahan, selesai? Apa yang akan selesai? Fikiran saya bercelaru. Kami tiba di hadapan bilik stor. Encik Idrus membuka pintu. Bunyi pintu lama berkeriuk, jemput masuk. Saya melangkah perlahan-lahan ke dalam. Bilik stor itu lebih besar daripada yang disangka. Kotak makanan dan stok barangan rumah bertimbun di satu sudut dan peralatan pembersihan tergantung di dinding. Ia tidak gelap sepenuhnya kerana ada tingkap. Encik Idrus masuk dari belakang dan menutup pintu sedikit. Klik, bunyi pintu ditutup itu kedengaran sangat kuat. Kini, hanya kami berdua. Apa yang Encik nak tunjukkan di sini? Saya bertanya dengan suara bergetar. Encik Idrus melangkah setapak ke hadapan. Secara naluri, saya berundur. Belakang saya mencecah dinding. Cuma ingin tahu tentang tiga mulut itu. Tak pernah saya melihat seorang wanita dengan pandangan seperti itu. Wajah saya terasa terbakar. Puan Suraya, saya akan berterus terang. Suara Encik Idrus semakin merendah. Saya tertarik pada Puan Suraya. Ya, saya meragui telinga saya. Apa Encik cakap tadi? Sejak pertama kali tengok, Puan asyik terlintas di fikiran. Saya? Makcik macam saya ni? Puan bukan makcik, Puan seorang yang sangat menarik. Menarik? Tak pernah saya mendengar kata-kata itu. Puan pun sunyi, kan? Saya pun sunyi. Saya dah hidup seorang selama 3 tahun. Tapi ini. Kenapa tapi? Kita saling tertarik, kan? Saya tidak boleh menafikannya. Saya memang tertarik pada Encik Idrus. Sejak pertama kali bertemu, dia asyik terlintas di fikiran. Apabila berjumpa di bilik rehat, jantung saya berdebar. Apabila terserempak dalam perjalanan pulang, hari saya jadi gembira. 30 tahun, suami Puan tak pernah layan Puan macam seorang wanita, kan? Macam mana Encik tahu? Puan sendiri yang cakap. Puan cakap, Puan asing bilik. Saya yang mulakan perbualan itu. Puan tak nak cuba alami dengan saya. Pengalaman sebagai seorang wanita, hujung jari saya menggigil. Tak boleh buat macam ni. Saya isteri orang. Pelbagai fikiran melintas di kepala. Tetapi di sudut hati yang lain, saya benar-benar ingin tahu. Perasaan yang saya kuburkan selama 10 tahun,
perasaan sebagai seorang wanita, hubungan dengan suami adalah kewajipan, bukan keseronokan, hanya tugas yang perlu dilakukan. Masa yang ingin segera diselesaikan, begitulah hidup selama beberapa tahun sehinggalah kami asing bilik. Selepas itu, saya melupakan terus tentang menjadi seorang wanita, seorang manusia. Saya hidup seperti mesin yang hanya memasak, membasuh dan membersih. Pada usia ini, saya masih boleh rasa perasaan seperti ini. Saya berkata sendiri, mata Encik Idrus serius. Ini bukan gurauan, saya dapat rasakan bahawa dia benar-benar inginkan saya. Bilakah kali terakhir saya menerima pandangan seperti ini? Suami saya tidak pernah memandang saya begitu, walaupun ketika kami baru berkahwin, dia hanya mencari saya apabila perlu dan berpaling apabila selesai, Puan Suraya. Encik Idrus memanggil nama saya, suaranya lembut dan mesra. Keputusan ada di tangan Puan. Kalau Puan tak nak, Puan boleh keluar sekarang. Pilihan. Dia adalah orang pertama yang memberi saya pilihan. Suami saya tidak pernah bertanya, "Okey ke? Awak nak ke?" Saya tidak pernah mendengar kata-kata itu. Ia sentiasa sepihak. Saya terdiam. Apa yang patut saya katakan? Saya nak pergi ke? Atau saya nak kekal di sini? Fikiran saya bercelaru, tetapi badan saya jujur. Kaki saya tidak bergerak. Saya tidak berjalan ke arah pintu. Encik Idrus nampaknya perasan. Puan akan kekal di sini? Saya mengangguk. Kecil, sangat kecil, tetapi ia jelas menunjukkan niat saya. Puan pasti? Dia bertanya sekali lagi. Ya, saya hanya mampu mengeluarkan satu perkataan. Encik Idrus tersenyum. Dia kelihatan lega. Saya akan perlahan-lahan. Kalau Puan rasa takut, beritahu saja bila-bila masa. Kata-katanya sedikit melegakan. Encik Idrus melangkah setapak lebih dekat. Saya dapat mendengar bunyi nafas. Saya tidak pasti sama ada itu nafas saya atau nafas Encik Idrus. Cahaya matahari masuk dari tingkap. Debu-debu kelihatan berkilauan di sinaran matahari. Sunyi. Rasanya seperti hanya kami berdua di dunia ini. Encik Idrus perlahan-lahan menghulurkan tangan. Dia memegang tangan saya. Ia terasa hangat. Tangan suami saya selalu sejuk. Tiada emosi, tiada kehangatan. Tangan Encik Idrus berbeza. Ia tangan seorang manusia yang hidup. Puan Suraya. Ya? Puan okey? Ya? Itu bohong. Saya tidak okey. Saya takut menggigil dan keliru. Tetapi pada masa yang sama, saya berdebar. Apa yang akan berlaku? Bolehkah saya merasai semula perasaan yang telah lama hilang? Bolehkah saya menjadi seorang wanita lagi? Saya genggam tangannya kuat-kuat. Encik Idrus pun genggam tangan saya erat. Kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kami memandang mata satu sama lain dan perlahan-lahan merapat. Terdengar bunyi tapak kaki seseorang di luar bilik stor. Seketika badan saya kaku. Encik Idrus menepuk bahu saya perlahan. Tak apa, tak ada sesiapa akan masuk. Bunyi tapak kaki itu menjauh. Sekali lagi suasana sunyi. Jantung saya berdegup kencang. Kini tiada jalan kembali. Selepas detik ini, saya bukan lagi Puan Suraya yang sama. Fikiran itu terlintas. Saya takut tetapi saya tidak mahu berhenti. Macam mana? Soalan Encik Idrus yang berhati-hati. Setelah lama teragak-agak, saya berkata, saya takut. Apa yang Puan takutkan? Ini kali pertama saya. Kali pertama, Encik Idrus terkejut. Ya, kali pertama dengan orang lain selain suami dan dengan suami pun, saya dah 30 tahun tak. 30 tahun, Encik Idrus genggam tangan saya lebih erat. Kita buat perlahan-lahan. Kalau Puan tak suka, beritahu saja bila-bila masa. Kata-kata itu sedikit melegakan. Encik Idrus meletakkan tangannya di bahu saya. Ini pun okey? Ya. Kalau Puan rasa tak selesa, beritahu. Encik Idrus sentiasa memastikan. Suami saya tidak pernah bertanya begitu. Ia sentiasa sepihak, perasaan saya tidak penting. Bekas isteri saya tak suka benda macam ni. Encik Idrus berkata, apa yang dia tak suka? Macam ni. Perlahan-lahan. Dia selalu suruh cepat selesai. Jadi, ya. Jadi, akhirnya tak serasi. Encik Idrus tersenyum sedih. Suami Puan macam mana pula? Soalan tiba-tiba itu membuatkan saya terkejut. Kami buat macam kewajipan saja. Kewajipan? Ya. Bukan untuk kami nikmati, cuma macam tugas yang perlu dilakukan.
Saya dan suami, kami berdua nak cepat selesai. Saya rasa sedih selepas bercakap. 30 tahun perkahwinan saya begitu. Kewajipan, tanggungjawab, kesabaran. Tiada keseronokan atau kebahagiaan. Sebab tu puan tak pernah buat selama ni? Encik Idrus kelihatan faham. Suami saya yang tak nak. Saya menolak permintaannya semasa mengandung dan dia mungkin terasa hati. Selepas itu, tiada peluang untuk berbincang dan saya pun tak cuba. Salah saya kan? Itu suami puan yang pelik. Ya, memang patut puan tolak masa mengandung. Kenapa nak merajuk pula? Kata-kata Encik Idrus menghiburkan saya. Bukan salah saya. Buat pertama kali, saya berfikir begitu, Puan Suraya. Ya, puan betul-betul okey? Ya, saya pun nak. Saya rasa lebih lega selepas berkata begitu. Saya takut, tetapi saya tidak mahu menolak. Encik Idrus perlahan-lahan mendekat. Puan tak takut? Sikit. Tapi, saya nak. Saya berterus terang. Encik Idrus tersenyum. Terima kasih. Ketika itu, saya faham. Mengapa Encik Idrus bercerai? Apa yang bekas isterinya tidak faham? Saya rasa saya tahu kini. Perkataan sebesar 2 jari pun tidak muat itu. Kini saya faham maksudnya. Saya faham mengapa bekas isterinya rasa terbeban. Tetapi bagi saya, ia tidak menakutkan. Dia benar-benar seorang yang berbeza. Suami saya biasa-biasa sahaja. Tiada yang istimewa, tiada sense of care. Hanya masa yang ingin segera diselesaikan. Kewajipan bukan keseronokan. Tidak pernah ada soalan sakit ke? Dulu, ia berbeza sepenuhnya. Sudah lama saya tidak rasa hidup. Perasaan yang saya lupakan selama 30 tahun hidup semula, saya masih boleh rasa perasaan seperti ini. Saya rasa perasaan sebagai seorang wanita. Aneh, pada usia ini, perasaan teruja ini masih boleh berlaku. Encik Idrus benar-benar seorang yang ambil berat. Dia tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan menunggu sehingga saya selesa. Okey ke? Suara yang sentiasa bertanya di antara waktu. Ya, suka? Encik Idrus tersenyum dengan jawapan saya. Dia tenang dan bersahaja. Saya dapat rasakan pengalamannya, tetapi ia tidak membuat saya rasa tidak selesa. Sebaliknya, pengalaman itu membuatkan saya lebih selesa. Saya rasa selamat. Puan tak takut? Tak. Suka. Betul? Ya. Perasaan macam ni tak pernah saya rasa. Saya pun sama. Bersama Puan Suraya? Bohong. Betul. Jujur. Suara Encik Idrus hangat. Bilik stor itu sunyi. Bunyi bising pasaraya tidak kedengaran. Hanya bunyi nafas kami berdua. Kadang-kadang terdengar bunyi troli dari jauh, tetapi saya tidak peduli. Saya hanya dapat fokus pada saat ini. Rasanya seperti hanya kami berdua di dunia ini. Cahaya matahari masuk dari tingkap. Cahaya petang yang hangat, masa yang sunyi dan damai. Berapa lama masa berlalu, kami berpelukan, dalam diam. Tidak perlu berkata apa-apa, saya gembira. Saya gembira, saya yang mulakan. Saya pun, Puan Suraya. Encik Idrus membelai rambut saya perlahan. Kami perlahan-lahan menyusun pakaian, tangan saya menggigil. Saya masih tidak percaya. Perkara yang baru berlaku ini terasa seperti mimpi. Muka saya merah. Encik Idrus tersenyum dan berkata, Encik pun sama. Nampak sangat ke? Sangat. Kami ketawa melihat satu sama lain. Anehnya, saya tidak rasa malu. Saya rasa selesa. Puan tak menyesal. Encik Idrus bertanya dengan berhati-hati. Tak. Langsung tidak. Itu ikhlas. Syukurlah. Saya pun rasa sangat gembira. Saya tundukkan kepala. Encik Idrus mengangkat dagu saya perlahan. Puan Suraya seorang yang sangat cantik. Cantik? Bilakah kali terakhir saya mendengar kata-kata itu? Mata saya berkaca. Jangan menangis. Tak, cuma terlalu gembira. Saya pun gembira. Encik Idrus memeluk saya erat. Kami kekal begitu untuk seketika. Kita kena buat macam tak ada apa-apa yang berlaku bila di luar. Encik Idrus berkata, Ya, risau kalau orang perasan ya? Sikit, tak apa. Saya akan keluar dulu. Puan keluar 5 minit lagi. Baik. Encik Idrus membuka pintu dan keluar. Saya ditinggalkan sendirian di bilik stor, menarik nafas dalam-dalam. Kini, tiada jalan kembali. Saya sudah melangkaui batas. Saya takut, tetapi saya tidak menyesal.
Tiada cermin, jadi saya tidak dapat melihat wajah saya, betapa merahnya agaknya. Saya betulkan pakaian dan rambut sekali lagi. 5 minit berlalu, saya buka pintu dan keluar. Koridor sunyi. Mujur, tiada sesiapa. Saya berjalan pantas ke tandas. Saya lihat cermin. Wajah saya merah padam. Mata saya pun nampak lain. Saya cuci muka dengan air sejuk. Bertenang, Puan Suraya, bertenang, buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi jantung saya masih berdebar. Tangan saya pun menggigil, kaki saya lemah. Saya kembali ke bilik rehat, membuka loker. Saya keluarkan telefon, melihat jam. Waktu makan tengah hari hampir tamat. Encik Idrus sudah keluar ke? Saya keluar ke koridor melalui kawasan pembersihan. Encik Idrus sedang membersihkan seperti biasa. Mata kami bertembung. Encik Idrus tersenyum sedikit. Saya pun tersenyum kecil, seperti tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi kami tahu apa yang baru berlaku. Saya kembali ke bahagian lauk pauk. Puan Suraya pergi mana? Saya cari, rakan sekerja bertanya. Pergi tandas tadi. Muka merah. Tak sihat ke? Tak, cuma panas sikit. Saya berbohong. Oh, kalau macam tu, jaga diri. Ya, saya mula bekerja. Membuat nasi lemak, menyusun lauk pauk, melayan pelanggan. Tetapi fikiran saya asyik memikirkan apa yang baru berlaku. Sentuhan Encik Idrus, suaranya, budi bahasanya, semuanya asing dan menakjubkan. Saya boleh alami pengalaman seperti ini? Pada usia ini saya masih boleh rasa perasaan ini? Tiba waktu balik, saya menukar pakaian dan keluar. Semasa dalam perjalanan ke perhentian bas, Encik Idrus sudah menunggu. Puan Suraya, Encik Idrus, hari ni. Ya, kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mata kami sudah bersuara. Bas tiba. Kami naik dan duduk bersebelahan. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi ia terasa selesa. Perhentian saya tiba dahulu. Jumpa esok. Ya, selamat sampai rumah. Saya turun dari bas, berjalan pulang. Saya menoleh ke belakang, bas sedang bergerak. Dari tingkap, Encik Idrus melambaikan tangan. Saya sampai di rumah. Saya buka pintu. Saya dah balik. Tiada sesiapa. Mungkin kerja lebih masa. Lebih baik begitu. Saya masuk ke dapur, menyediakan makan malam ringkas. Saya makan sendirian. Sambil membasuh pinggan, saya berfikir, perkara hari ini bukan mimpi. Ia benar-benar berlaku. Saya benar-benar sudah melangkaui batas. Saya takut, tetapi pada masa yang sama, saya berdebar. Saya masuk ke bilik, berbaring di katil. Saya pejamkan mata. Wajah Encik Idrus muncul di ingatan. Puan Suraya seorang yang sangat cantik. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Saya pun boleh cantik. Saya pun boleh jadi seorang wanita. Saya pun boleh disayangi. Air mata mengalir. Air mata kegembiraan. Perasaan yang saya rasai selepas sekian lama. Selepas hari itu, semuanya berubah. Pandangan saya terhadap Encik Idrus berubah sepenuhnya. Setiap kali berjumpa di bilik rehat, saya teringat akan hari itu. Cahaya matahari di bilik stor, sentuhan hangat, suara yang lembut, semuanya jelas. Saya tidak dapat menyembunyikan wajah saya yang membahang. Encik Idrus pun sama. Setiap kali dia melihat saya, dia tersenyum penuh makna. Rahsia yang hanya kami berdua tahu, itu sangat manis. Apabila pulang ke rumah, saya asyik memikirkannya. Nampaknya saham jatuh lagi hari ini. Suami saya merungut dan membaling alat kawalan jauh. Sediakan makanan. Dia menjerit. Dulu saya pasti akan terkejut, tetapi peliknya saya mendiamkan diri. Kerana ada sesuatu yang hangat di hati saya kerana Encik Idrus dan kemarahan suami tidak lagi menakutkan seperti dahulu. Aku pun ada rahsia sendiri. Fikiran itu sahaja sudah cukup untuk saya bertahan. Beberapa hari kemudian, semasa makan tengah hari, Encik Idrus bertanya dengan berhati-hati. Puan Suraya, hari ini selepas waktu kerja. Ya, kalau Puan ada masa, boleh kita berjumpa lagi di bilik stor? Jantung saya berdegup kencang. Ya, boleh. Saya sendiri terkejut. Saya tidak teragak-agak langsung. Tiada rasa penolakan. Saya hanya ingin berjumpa dengannya lagi. Waktu malam, selepas rakan-rakan sekerja yang lain pulang, kami berjumpa di bilik stor. Kali ini,
Saya tidak gementar seperti kali pertama. Malah, saya berdebar menanti. Saya rindu puan. Kata pertama Encik Idrus. Saya pun, kami berpelukan. Ia terasa semula jadi. Tidak canggung. Sejak hari itu, kami berjumpa 2 atau 3 kali seminggu. Di bilik stor, di motel, kadang-kadang di dalam kereta Encik Idrus yang diletakkan berhampiran rumah, kira-kira sebulan berlalu. Kini, kami menjadi penting dalam hidup masing-masing. Suatu hari, kami duduk bersebelahan di bilik stor, berbual. Kami makan bekal sambil duduk di atas kotak. Puan Suraya, sebenarnya, ada sebab lain yang lebih mendalam mengapa saya bercerai. Encik Idrus memulakan. Sebab yang lebih mendalam? Dulu Encik kata tak sefahaman. Bukan itu sahaja. Kami juga tidak serasi secara seksual. Pengakuan yang jujur. Bekas isteri saya sangat konservatif. Dia hanya mahu di atas katil dan sentiasa mahu cara yang sama dan masalahnya Encik Idrus berhenti seketika. Tak apa, Encik boleh cerita, saya memegang tangannya, dia hanya berbaring. Macam kayu. Bukan untuk dinikmati bersama tapi hanya menerima. Tiada reaksi, tiada suara. Suara Encik Idrus sedih. Itu yang membuatkan saya rasa sunyi sangat. Rasa macam buat seorang diri. Encik mesti susah hati. Lagipun, dia rasa terbeban dengan saya. Dalam banyak hal, seketika saya faham apa yang dimaksudkannya. Perkara yang saya alami sendiri. Saya tahu ada bahagian yang Encik Idrus tidak cerita. Bekas isteri saya selalu cakap, terlalu besar, sakit, walaupun saya berhati-hati, tak ada gunanya. Jadi Encik bercerai? Ya, akhirnya kami tak serasi. Saya bersabar selama 3 tahun, tapi ada hadnya. Puan Suraya okey. Saya tak membebankan puan. Encik Idrus bertanya dengan berhati-hati. Tak, langsung tidak. Itu ikhlas. Malah, saya suka. Betul? Ya. Encik Idrus ambil berat. Perlahan-lahan ikut rentak saya. Syukurlah. Encik Idrus kelihatan lega. Saya pun faham. Suami saya pun macam tu. Dia just do his thing dan selesai. Tak ambil berat langsung. Dia nak cepat selesai. Lepas anak kedua lahir, dia terus ajak asing bilik. Dia yang cadangkan. Kau bilik kau, aku bilik aku. Hati saya sakit ketika bercakap. Kebelakangan ni lagi teruk. Dia gilakan saham. Hari-hari marah. Macam mana? Kalau saham jatuh, dia baling sudu masa makan. Pernah sekali, dia baling mangkuk sup sampai kuah terpecik di dinding. Wajah Encik Idrus keruh. Kalau dia minum arak, lagi teruk. Sebab kau hidup aku jadi macam ni. Dia jerit. Itu keganasan puan, dah biasa. Dia selalu macam tu. Itu bohong. Saya tidak pernah biasa. Setiap kali, saya rasa takut dan sunyi, Puan Suraya. Encik Idrus memeluk saya. Sekarang dah okey. Encik Idrus ada, saya pun gembira Puan Suraya ada. Kami berpelukan untuk seketika. Puan Suraya, tapi ada satu benda saya nak tanya. Apa dia? Macam mana perasaan puan bila bersama saya? Gembira? Sangat gembira? Bahagian mana? Encik Idrus ambil berat. Perlahan-lahan ikut rentak saya. Encik tanya, okey ke? Itu perkara biasa. Tak, ia bukan perkara biasa. Suara saya bergetar. 30 tahun, tak pernah sekalipun saya dilayan dengan rasa mengambil berat. Tak pernah saya dengar soalan okey ke? Awak nak ke? Puan Suraya seorang yang sangat menarik. Apa kisah usia? Apa pentingnya usia? Yang penting, saat ini, Encik Idrus memegang tangan saya, Puan Suraya. Ya, saya suka Puan Suraya. Saya rasa nafas terhenti. Betul ke? Ya, sejak dari awal saya suka. Sejak pertama kali kita jumpa di koridor. Saya pun pun suka Encik Idrus. Ini seperti pengakuan cinta pertama pada usia akhir 50-an. Tidak, ini memang pengakuan cinta pertama. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu walaupun semasa berkahwin dengan suami. Saya tidak tahu perasaan seperti ini boleh wujud. Saya pun, kami tersenyum melihat satu sama lain. Tapi Encik Idrus. Ya? Macam mana kalau orang tahu? Tiba-tiba rasa cemas muncul. Kita kena berhati-hati. Tapi jangan risau. Saya akan jaga puan.
Kata-katanya melegakan, tetapi rasa cemas itu kekal. Terdengar bunyi tapak kaki seseorang di luar bilik stor. Seketika, badan saya kaku, bunyi tapak kaki semakin dekat. Encik Idrus meletakkan jari di bibir saya. Saya menahan nafas. Tapak kaki itu berhenti di hadapan pintu bilik stor. Jantung saya berdebar kencang. Berapa saat berlalu, tapak kaki itu menjauh semula. Fuh, saya menghela nafas lega. Kita kena berhati-hati. Ya, hari ini sampai sini saja. Encik Idrus bangun, saya pun bangun, membetulkan pakaian. Saya keluar dulu. Puan keluar 5 minit lagi. Baik. Encik Idrus membuka pintu dan keluar. Saya ditinggalkan sendirian, memeriksa sekeliling. Ada kesan ke tiada apa-apa? 5 minit kemudian, saya keluar. Koridor sunyi, saya pergi ke bilik rehat untuk mengambil barang. Semasa waktu balik, saya berjumpa Encik Idrus di perhentian bas. Terkejut ya? Sikit? Maaf. Tak, kita kena berhati-hati. Kami berdiri tanpa berkata apa-apa, menunggu bas. Bas tiba, kami naik dan duduk bersebelahan. Puan Suraya? Ya? Puan menyesal? Tak, langsung tidak. Syukurlah. Encik Idrus memegang tangan saya seketika. Di dalam bas, tidak boleh lama. Dia melepaskan tangan saya dengan cepat, tetapi detik singkat itu terasa indah. Saya tiba di perhentian. Jumpa esok. Ya? Selamat sampai rumah. Saya turun dari bas, berjalan pulang, saya buka pintu. Saya dah balik. Tiada sesiapa. Apa yang akan jadi dengan kami berdua? Kami boleh teruskan berjumpa secara sembunyi-sembunyi ke? Akan terbongkar suatu hari nanti ke? Saya takut. Saya rasa tak boleh hidup tanpa Encik Idrus. Saya masuk ke bilik, berbaring di katil. Saya keluarkan telefon, melihat jam, pukul 9 malam. Esok, saya akan ke tempat kerja lagi dan akan berjumpa Encik Idrus. Kami akan berjumpa di bilik rehat semasa makan tengah hari. Hanya memikirkannya pun sudah membuatkan jantung saya berdebar. Saya pejamkan mata. Saya berharap hari esok cepat tiba. Saya rindu Encik Idrus. Begitulah 2 bulan berlalu. Mereka semakin berani semasa berjumpa di bilik stor. Tak ada sesiapa hari ini. Kami tahu hanya dengan pandangan mata, tetapi kami sepatutnya lebih berhati-hati. Kami berjumpa terlalu kerap. Suatu hari, semasa saya bekerja di bahagian lauk pauk, Cikgu Carmilla dari kaunter pembayaran datang menghampiri. Puan Suraya, boleh kita bercakap sekejap? Ya. Seketika, jantung saya berdebar kencang. Nampaknya Puan rapat dengan pekerja pembersihan tu. Ah, ya. Kami rakan sekerja saja, tapi selalu nampak bersama. Di bilik rehat pun selalu duduk sama. Sebab, waktu makan tengah hari kami hampir sama. Oh ya ke? Tapi nampak macam rapat sangat. Mata Cikgu Carmilla penuh makna. Saya rasa seram sejuk. Kami cuma rakan sekerja, kadang-kadang berbual. Kalau macam tu, okeylah. Saya salah faham agaknya. Cikgu Carmilla berlalu, tetapi saya rasa tidak sedap hati. Kena berhati-hati. Buat pertama kali, saya rasa cemas. Beberapa hari kemudian, saya terdengar perbualan di koridor luar bilik rehat. Kau nampak tak? Puan Suraya dengan Encik Idrus. Apa dia? Selalu sangat diorang pergi ke bilik stor sama-sama. Jangan-jangan. Mustahil lah. Tapi pelik kan? Diamlah. Nanti diorang dengar. Saya yang mendengar di dalam bilik rehat. Wajah saya pucat. Dah terbongkar ke? Seluruh badan saya kaku. Tangan saya menggigil. Saya perlahan-lahan buka pintu bilik rehat dan keluar. 2 pekerja muda itu berhenti bercakap apabila melihat saya. Selamat bersara, Puan. Saya tersenyum paksa. Ya, selamat bersara. Jawapan canggung. Saya berjalan pantas ke bahagian lauk pauk. Jantung saya berdegup kencang. Semasa melalui kawasan bilik stor, saya terserempak dengan Encik Idrus. Encik Idrus bahaya ni. Ada apa? Saya rasa orang dah perasan hubungan kita. Apa Puan cakap? Saya dengar orang berbisik-bisik. Diorang cakap kita selalu pergi ke bilik stor sama-sama. Wajah Encik Idrus keruh. Siapa yang cakap? Pekerja muda. Cikgu Carmilla pun ada tanya saya pasal Encik Idrus. Oh, apa kita nak buat? Suara saya bergetar. Buat masa ni, kita kena berhati-hati.
Kita jangan jumpa buat sementara ke? Saya tak nak, saya pun tak nak. Tapi kalau terbongkar, lagi besar masalahnya. Encik Idrus betul. Tetapi hati saya sakit, terlalu sukar untuk tidak berjumpa. Keesokan harinya, Cikgu Carmila datang menghampiri saya. Jantung saya jatuh melihatnya berjalan ke bahagian lauk pauk. Puan Suraya, boleh kita cakap sekejap? Sekarang saya sibuk. Sekejap saja. Hal penting, Cikgu Carmila memegang lengan saya. Saya ditarik ke bilik rehat. Mujur, tiada sesiapa di dalam. Apa hubungan Puan dengan Encik Idrus? Soalan yang terus terang. Hubungan apa? Kami rakan sekerja saja. Betul ke? Saya rasa lebih daripada tu. Apa maksud cikgu? Puan Suraya, saya ni memang pandai bab ni. Ada sesuatu antara puan berdua kan? Tak, saya cakap tak ada. Saya menjerit, betul-betul tak ada. Baguslah kalau macam tu. Cikgu Carmila tersenyum penuh makna. Berhati-hatilah Puan Suraya. Tak elok kalau tersebar. Puan ada keluarga, ada anak-anak. Cikgu Carmila berlalu. Saya duduk di bilik rehat, kaki saya lemah, sudah terbongkar. Memang dah terbongkar. Cikgu Carmila yakin dengan pandangannya. Malam itu, saya dan Encik Idrus berjumpa di bilik stor. Cikgu Carmila dah tahu sepenuhnya, saya rasa, ya, apa kita nak buat? Kita kena berhati-hati buat sementara waktu. Saya tahu, tapi susah sangat nak tak jumpa. Encik Idrus memegang tangan saya. Saya pun. Saya asyik teringat Puan Suraya. Apa yang akan jadi dengan kita? Kita berhati-hati sikit lagi. Kalau Cikgu Carmila terus syak, kita fikir kemudian. Encik Idrus memeluk saya. Tetapi rasa cemas itu tidak hilang. Beberapa hari kemudian, kami memang sangat berhati-hati. Di bilik rehat pun, kami duduk berasingan. Kami cuba untuk tidak bertentang mata. Apabila terserempak di koridor, kami hanya memberi salam ringkas dan berlalu, tetapi ia sangat suka. Saya rindu Encik Idrus. Di rumah pun, saya asyik teringatkannya dan saya tidak dapat tidur malam. Suami saya marah sebab saham jatuh, tetapi saya tidak takut seperti dahulu. Saya langsung tidak kisah. Asalkan ada Encik Idrus, itu sahaja fikiran saya. Seminggu berlalu. Saya tidak tahan lagi. Encik Idrus pun nampaknya sama. Suatu hari, mata kami bertembung di bilik rehat. Encik Idrus menghulurkan sekeping kertas kecil. Malam ni, jumpa di bilik stor. Tulisan ringkas. Saya mengangguk. Tiba waktu balik, rakan-rakan sekerja yang lain mula pulang satu persatu. Saya balik dulu, selamat bersara. Ya, hati-hati. Pekerja terakhir keluar dan pasar raya menjadi sunyi. Saya berjalan menuju ke bilik stor. Saya cemas, tetapi saya tidak boleh berhenti. Encik Idrus sudah menunggu. Puan Suraya, Encik Idrus, kami berpelukan. Saya rindu sangat. Saya pun, seminggu terasa terlalu lama. Jangan jauh-jauh lagi macam ni ya. Ya, janji malam itu istimewa. Mungkin kerana kami rasa itu kali terakhir, ia terasa lebih mendalam, lebih lembut. Puan betul-betul okey? Ya, saya pun nak. Malam itu berbeza. Setelah seminggu tidak berjumpa, kerinduan itu sangat besar. Saya tahu betapa pentingnya dia bagi saya. Saya sedar bahawa saya tidak boleh hidup tanpanya. Gembira? Ya, saya sangat gembira. Saya pun. Cahaya bulan masuk dari tingkap. Cahaya yang malap menerangi bilik stor, masa yang sunyi dan damai. Rasanya seperti hanya kami berdua di dunia ini. Berapa lama masa berlalu, saya melihat keluar tingkap. Malam semakin pekat. Kami perlahan-lahan menyusun pakaian. Ini mungkin bahaya. Encik Idrus berkata, tak apa, saya rindu Encik. Saya pun. Encik Idrus memeluk saya erat. Puan Suraya, mungkin. Ya? Mungkin ini kali terakhir. Apa maksud Encik? Orang dahsyat. Kita akan terbongkar suatu hari nanti. Saya rasa firasat buruk. Tapi saya tak menyesal. Saya gembira dapat jumpa Puan Suraya. Saya pun, air mata saya hampir menitis. Belum berakhir lagi kan? Ya, belum lagi. Encik Idrus tersenyum sedih. Saya keluar dulu. Baik. Encik Idrus membuka pintu dan keluar. Saya ditinggalkan sendirian, menarik nafas dalam-dalam. 5 minit kemudian, saya keluar. Koridor sunyi.
Saya berjalan ke pintu keluar tetapi saya rasa seperti ada seseorang di belakang. Saya menoleh ke belakang, tiada sesiapa, hanya perasaan saya tetapi rasa cemas itu muncul. Ada orang nampak ke? Ada orang tahu ke? Saya berjalan pantas keluar. Saya terus menoleh ke belakang dalam perjalanan ke perhentian bas. Tiada sesiapa yang mengekori. Saya naik bas, menuju ke rumah. Saya melihat keluar tingkap, berfikir, apa yang akan jadi dengan kami? Kami boleh teruskan begini? Atau akan berakhir tak lama lagi? Saya takut kehilangan Encik Idrus. Takut hidup tanpanya. Saya tiba di rumah. Apa yang akan berlaku esok? Cikgu Carmila akan cakap apa lagi? Pekerja lain? Pengurus? Malam yang penuh kerisauan. Saya tidak dapat tidur. Wajah Encik Idrus asyik terlintas. Mungkin ini kali terakhir. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Tak, belum berakhir lagi. Kita akan okey. Saya berkata pada diri sendiri. Tetapi saya tidak yakin. Keesokan harinya, langkah kaki saya terasa berat. Rasa cemas malam tadi tidak hilang. Saya tiba di pasar raya, masuk melalui pintu masuk staf. Semasa berjalan di koridor, ia terasa pelik. Saya rasa mata orang ramai memandang. Tu Puan Suraya. Shh, diamlah. Bisikan suara-suara dari belakang. Betul ke? Cikgu Carmila nampak semalam. Nampak apa? Diorang buat macam tu di bilik stor, katanya. Betul ke? Gila. Pada usia tu, isteri orang pula tu. Encik Idrus pun satu. Kaki saya lemah. Sudah terbongkar. Terbongkar sepenuhnya. Saya menuju ke bahagian lauk pauk, tetapi saya tidak dapat mengangkat kepala. Semua mata memandang saya. Pelanggan pun seperti memandang dengan pelik. Puan Suraya kan? Saya dengar cerita. Seorang pelanggan berbisik. Muka saya membahang. Saya mula bekerja, tetapi tangan saya menggigil. Saya tersilap semasa membuat nasi lemak. Saya terlanggar bekas lauk pauk dan ia jatuh. Pecah. Puan Suraya okey ke? Rakan sekerja bertanya, tetapi pandangannya terasa dingin. Maaf, saya tunduk membersihkan bekas yang pecah. Tiba waktu makan tengah hari. Saya tidak mahu ke bilik rehat tetapi terpaksa. Saya buka pintu dan perbualan terhenti. Semua memandang saya, keadaan senyap yang canggung. Saya duduk di sudut, saya keluarkan bekal tetapi makanan tidak lalu di kerongkong. Puan Suraya. Seseorang memanggil. Saya angkat kepala. Seorang pekerja muda. Betul ke? Apa dia? Hubungan Puan dengan Encik Idrus tu? Semua mata tertumpu. Tak, bohong. Saya berbohong. Hanya salah faham, ya ke? Tapi Cikgu Carmila kata dia nampak semalam. Nampak apa? Dia tidak menghabiskan ayatnya. Saya tidak boleh berkata apa-apa lagi. Saya bungkus bekal, keluar. Saya berlari ke tandas dan mengunci pintu. Saya duduk di atas penutup tandas. Air mata mengalir. Apa yang patut saya buat? Macam mana ni? Setelah lama di situ, saya keluar. Saya lihat cermin. Mata saya bengkak. Saya cuci muka dengan air sejuk. Petang itu, pengurus memanggil saya. Puan Suraya, boleh ke pejabat sekejap? Jantung saya berhenti berdegup. Saya pergi ke pejabat. Wajah pengurus serius. Dia mengeluarkan beberapa dokumen di atas meja. Ada apa-apa masalah ke? Saya dengar khabar angin yang tak elok di kalangan staf. Puan Suraya, ini tak boleh jadi kan? Maafkan saya menundukkan kepala. Saya takkan buat lagi di tempat kerja. Gosip dah tersebar luas. Pengurus mengeluh. Berhati-hati selepas ni. Sebelum jadi masalah besar. Ya, saya keluar dari pejabat. Kaki saya lemah. Semasa berjalan di koridor, saya nampak Encik Idrus. Mata kami bertembung. Encik Idrus pun mungkin dipanggil oleh pengurus. Wajahnya keruh. Tiba waktu balik. Hari itu terasa seperti neraka. Saya ingin cepat pulang ke rumah. Tidak, saya tidak mahu pulang ke rumah. Saya ingin lari ke mana-mana. Saya mengemas barang dan keluar. Semasa di perjalanan ke perhentian bas, Encik Idrus sedang menunggu. Puan Suraya, Encik Idrus. Encik dengar gosip tu? Ya, maafkan saya sepatutnya lebih berhati-hati tak? Salah saya, bukan salah sesiapa. Encik Idrus memegang tangan saya.
Dia cepat melepaskan tangan kerana risau orang nampak. Apa kita nak buat? Kita kena berhati-hati buat masa ni. Bas tiba, kami naik, kami duduk tanpa berkata apa-apa. Perhentian saya semakin hampir. Hati-hati, ya. Saya turun dari bas. Langkah kaki saya menuju rumah terasa berat. Saya tiba di hadapan pintu. Saya keluarkan kunci, tetapi pintu terbuka. Suami saya berdiri di situ. Kau dah balik? Perempuan sundal. Tiba-tiba, dia menampar pipi saya. Pang, telinga saya berdesing. Kau curang ya? Dengan jantan kap pasar raya tu, suami saya menjerit. Apa Encik cakap? Orang pasar raya tu telefon. Tanya, betul ke ni suami dia? Tu hanya, tangguh 10 tahun, kita hidup bersama tapi. Pang, satu tamparan lagi. Pada usia macam ni, kau curang. Penumbuknya hinggap di perut saya. Saya jatuh ke lantai. Cukuplah, saya menjerit. Cukuplah. Encik tahu tak betapa sunyinya saya selama 30 tahun ni? Kau sunyi, jadi kau curang. Penumbuknya datang lagi. Saya tutup muka, saya jatuh di lantai, saya rasa darah di mulut. Kau keluar dari rumah ni. Kemas barang kau, keluar. Suami saya masuk ke biliknya. Saya terbaring di lantai, seluruh badan saya sakit, tetapi hati saya lebih sakit. 30 tahun. 30 tahun hidup bersama dan ini pengakhirannya. Saya bangun perlahan. Masuk ke bilik, saya keluarkan telefon, saya hantar mesej kepada Encik Idrus. Dah terbongkar. Suami saya tahu saya dipukul, balasan segera datang. Puan okey? Saya datang sekarang. Tak, suami tengah marah. Saya kena pergi, tunggu sekejap. Saya hantar mesej dan mula mengemas. Saya tidak perlukan banyak barang. Beberapa helai baju, kosmetik, buku bank, itu sahaja. 30 tahun perkahwinan muat. Dalam satu beg kecil, saya angkat beg, buka pintu. Saya keluar ke ruang tamu. Suami saya sedang duduk di sofa, minum arak. Kau betul-betul nak pergi, ya? Apa kau nak cakap dengan anak-anak nanti? Saya akan uruskan sendiri. Pada usia macam ni, mana kau nak pergi? Nak hidup macam mana? Saya tak tahu. Suara saya bergetar, tapi lebih baik daripada di sini. Perempuan sundal, suami saya cuba bangun, saya cepat-cepat lari ke pintu utama. Saya buka pintu dan keluar. Dari belakang, suami menjerit. Jangan balik lagi. Saya tutup pintu. Air mata mengalir semasa saya menuruni tangga. Apabila sampai di tingkat bawah, Encik Idrus sudah menunggu. Puan Suraya. Dia berlari ke arah saya dan memeluk saya. Muka Puan dipukul. Puan okey? Saya okey. Tak mungkin okey? Encik Idrus menyentuh pipi saya dengan berhati-hati. Sakit? Sikit. Maafkan saya. Saya sepatutnya lebih berhati-hati. Tak, bukan salah Encik. Nak naik balik ke? Tak, saya tak boleh naik. Kalau macam tu, boleh saya bawa Puan ke rumah saya? Sudah tentu. Encik Idrus mengambil beg saya. Kami menuju ke keretanya. Saya masuk ke dalam kereta. Semasa menghidupkan enjin, Encik Idrus bertanya, Puan betul-betul okey? Ya, sekarang saya okey. Puan tak menyesal? Tak, saya melihat keluar tingkap, pangsapuri yang saya diami selama 30 tahun. Mungkin saya tidak akan kembali lagi. Kereta mula bergerak menuju ke rumah Encik Idrus. Malam yang sunyi. Encik Idrus memegang tangan saya. Saya akan jaga Puan. Terima kasih. Maafkan saya. Saya rasa bersalah kerana ini berlaku. Tak, ini pilihan saya. Itu benar. Tiada siapa yang memaksa. Saya yang memilih Encik Idrus, memilih diri saya sendiri. Buat pertama kali selepas 30 tahun, saya memilih hidup saya sendiri. Saya takut, tetapi saya tidak menyesal. Kami tiba di rumah Encik Idrus, pangsapuri kecil, maaf, sempit sikit. Tak apa. Cukup. Saya letakkan beg. Encik Idrus membawa peti ubat. Boleh saya tengok muka Puan? Ya. Encik Idrus menyapukan ubat antiseptik dengan berhati-hati. Ia terasa pedih, tetapi saya tahan. Sakit sangat ya? Tak apa. Esok kena pergi hospital. Ya. Setelah selesai menyapu ubat, saya rasa sedikit lega. Puan rehatlah malam ni. Saya akan tidur di luar. Tak, kita bersama.
Tapi, saya tak nak duduk seorang diri. Encik Idrus mengangguk. Kami berbaring bersebelahan di katil, memandang sailing. Encik Idrus, ya, saya tak menyesal. Saya pun terima kasih kerana menerima saya. Itu perkara biasa. Encik Idrus memegang tangan saya. Ia terasa hangat. Saya pejamkan mata. Apa yang akan berlaku esok? Apa yang patut saya beritahu anak-anak? Saya tak tahu, tetapi sekarang saya okey. Encik Idrus ada di sebelah. Keesokan paginya, saya buka mata, sailing yang asing, rumah Encik Idrus. Saya lihat di sebelah, Encik Idrus sedang tidur di sofa. Dia berikan katil kepada saya. Saya bangun, melihat cermin. Muka saya lebam, parut dipukul suami semalam. Saya sentuh dengan tangan, terasa sakit. Encik Idrus bangun. Puan, Suraya dah bangun. Ya, Encik Idrus mesti tak selesa tidur di sofa, ya? Tak apa. Puan macam mana? Saya okey. Itu bohong. Seluruh badan saya sakit. Hari ni, Puan kena pergi kerja kan? Ya. Saya tidak mahu pergi. Saya takut berhadapan dengan pandangan orang lain lagi. Saya teman Puan. Terima kasih. Kami bersiap untuk pergi kerja bersama. Encik Idrus menghantar saya dengan kereta. Kami tidak masuk bersama, tetapi masuk berasingan. Saya pergi ke bahagian lauk pauk. Seperti semalam, pandangan orang ramai menusuk. Saya mula bekerja, tetapi tidak dapat fokus. Sebelum makan tengah hari, pengurus memanggil saya, Puan Suraya, mari ke pejabat sekejap. Saya tarik nafas dalam-dalam dan pergi ke pejabat. Dia mengeluarkan borang di atas meja. Ia adalah borang peletakan jawatan. Puan Suraya, Puan betul-betul nak berhenti? Ya, maafkan saya. Pengurus mengeluh. Encik Idrus pun letak jawatan semalam. Puan berdua akan pergi bersama? Saya mengangguk. Ya, tak apalah, dah tak ada pilihan. Pengurus mengambil borang peletakan jawatan. Semoga Puan bahagia. Ya, Puan Suraya, semoga bahagia. Kata-kata terakhir pengurus, saya rasa hendak menangis. Terima kasih, saya keluar dari pejabat, kaki saya lemah. Koridor, saya nampak Encik Idrus, wajahnya sugul. Dia pun sudah letak jawatan agaknya. Tiba waktu balik, hari itu terasa seperti setahun. Saya ingin cepat pulang. Saya mengemas loker, apron, topi, barang-barang kecil. Saya masukkan ke dalam beg. Saya keluar dari bilik rehat dan terserempak dengan Cikgu Carmila. Cikgu Carmila, terima kasih untuk selama ni. Cikgu Carmila memalingkan muka, dia berlalu tanpa menjawab. Saya keluar ke koridor. Pekerja lain berbisik-bisik. Diorang betul-betul lari bersamalah. Hebatnya, pada usia macam tu berani betul. Tapi kasihan juga. Saya cuba untuk tidak peduli. Encik Idrus sudah menunggu di pintu keluar. Dah selesai? Ya. Kami keluar bersama menuju ke kereta Encik Idrus. Kita nak pergi mana? Encik Idrus bertanya. Jauh. Jauh. Ya. Ke tempat yang tiada sesiapa tahu. Baiklah. Kami masukkan beg. Beg saya dan Encik Idrus. Tidak banyak. Kami naik kereta. Encik Idrus menghidupkan enjin. Kereta bergerak perlahan-lahan. Saya melihat keluar tingkap. Kawasan perumahan yang saya diami selama 30 tahun berlalu, jalan-jalan yang biasa. Pasar raya yang selalu saya kunjungi. Jalan yang saya lalui semasa membesarkan anak-anak. Penuh kenangan, Encik Idrus memegang tangan saya. Puan okey? Ya, saya okey. Puan tak menyesal? Tak, itu ikhlas. Kereta masuk ke lebuh raya. Bandar semakin jauh. Menuju ke tempat baru. Telefon saya berbunyi. Notifikasi mesej. Jantung saya berdegup kencang melihat nama pengirim. Zairul, anak lelaki saya. Tangan saya menggigil semasa membuka mesej. Mak, ini hidup Mak. Mak yang paling penting di dunia ni. Tak apa, kuatkan semangat. Air mata saya tumpah. Ia datang dari dasar hati saya. Sok, tangisan yang teresak-esak. Encik Idrus memberhentikan kereta di bahu jalan. Puan Suraya, saya okey, tetapi saya tidak dapat berhenti.
Semua emosi yang terkumpul selama 30 tahun, air mata yang tertahan, kesakitan yang terpendam, semuanya tumpah serentak. Anak saya tahu dan dia faham. Saya tunjukkan telefon kepada Encik Idrus. Encik Idrus membaca mesej itu dan tersenyum. Anak yang baik? Ya, Puan Suraya, semuanya akan baik-baik saja. Encik Idrus memeluk saya. Saya menangis di pelukannya untuk seketika. Selepas menangis, saya rasa lebih baik. Maafkan saya, baju Encik basah. Tak apa, sekarang Puan okey? Ya, sekarang saya okey. Jom jalan. Kereta bergerak semula. Saya melihat keluar tingkap, cahaya matahari memancar, cahaya petang yang hangat, cahaya permulaan yang baru. Encik Idrus, ya? Boleh kita berjaya? Penting ke berjaya atau tidak? Yang penting, kita bersama. Betul? Saya tersenyum. Saya sudah membuat keputusan. Saya sedar bahawa diri saya sendiri adalah orang yang berharga. 30 tahun saya hidup untuk suami dan anak-anak. Sebagai ibu kepada seseorang, sebagai isteri kepada seseorang, sebagai menantu kepada seseorang. Saya tidak pernah hidup dengan nama saya sendiri. Kini, saya ingin hidup untuk diri sendiri. Sebagai Puan Suraya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita. Saya dan Encik Idrus memutuskan untuk memulakan hidup baru di tempat baru. Ia tidak akan mudah. Mungkin ada pandangan sinis orang dan kami mungkin menghadapi masalah kewangan. Tetapi tak apa. Encik Idrus ada, kami ada satu sama lain. Anak lelaki saya faham, itu sudah menjadi hiburan yang sangat besar. Bagaimana reaksi Syafiqah? Bagaimana suami saya akan meneruskan hidup? Saya tak tahu. Tetapi saya tidak mahu memikirkannya sekarang. Saya hanya ingin fokus pada saat ini. Puan Suraya lapar, ya? Kita singgah. Air. Ya, kami berhenti di Air. Kami turun bersama dan pergi ke kedai makan. Kami memesan mi rebus. Kami duduk bersebelahan, makan. Sedap, ya sedap. Mi rebus biasa, tetapi ia terasa gembira. Kerana bersama Encik Idrus. Kerana saya bebas, kerana tiada sesiapa lagi yang perlu saya jaga hati. Selepas makan, kami kembali ke kereta. Kami terus memandu. Matahari mula terbenam. Senja itu indah. Malam ni kita tidur mana? Encik Idrus bertanya. Encik Idrus tentukan. Kalau macam tu nak ke pantai. Pantai, ya? Puan tak nak tengok pantai? Nak, suka, kami menuju ke pantai. Matahari sedang terbenam. Senja itu indah, selepas kira-kira sejam memandu, pantai kelihatan. Wah, cantik ya? Ya, sangat cantik. Encik Idrus memberhentikan kereta. Kami turun bersama, berjalan ke pemecah ombak, angin bertiup, angin laut yang sejuk, rambut saya ditiup angin. Encik Idrus memegang tangan saya. Puan Suraya. Ya, saya cintakan Puan. Saya pun cintakan Encik Idrus. Kami tersenyum melihat satu sama lain. Matahari sudah terbenam sepenuhnya. Senja jingga mewarnai langit. Indah. Permulaan yang baru. Ya, permulaan yang baru. Encik Idrus memeluk saya. Kami berdiri memandang laut. Saudara-saudara, saya berusia 58 tahun. Saya memulakan cinta baru yang tidak dijangka. Pada usia ini, saya meninggalkan rumah. Adakah anda fikir ia sudah terlambat? Saya rasa tidak. Usia hanyalah nombor. Yang penting, adakah anda gembira pada saat ini? 30 tahun, saya hidup dalam kesabaran. Saya memutuskan untuk tidak bersabar lagi. Saya memilih kebahagiaan saya. Saya harap anda pun begitu. Jangan fikir sudah terlambat. Belum terlambat lagi. Hidup adalah bermula sekarang. Pilihan Puan Suraya bukan sekadar mengikut seorang lelaki. Ia adalah perjalanan untuk mencari semula Puan Suraya, seorang insan yang tersembunyi di sebalik nama ibu dan isteri selama 30 tahun. Pertemuan dengan Encik Idrus adalah permulaan perjalanan itu dan keberanian sebenar terletak pada langkah keluar dari rumah. Mesej daripada anak lelakinya, Zairul, mengatakan segalanya. Mak, ini hidup Mak. Pemahaman dan sokongan dalam kata-kata singkat itu. Puan Suraya akhirnya sedar. Orang yang akan menjaganya adalah dirinya sendiri. Perjalanan ini akhirnya adalah perjalanan untuk mengenali diri sendiri.
Semakin kita berusia, semakin banyak peranan yang kita pikul, tetapi kita sering kehilangan diri sebenar di antara peranan-peranan itu. Sudah tentu, bagaimana jika dia sedar lebih awal dan cuba berbincang dengan suaminya? Saya harap anda semua tidak perlu melalui pengalaman seperti Puan Suraya. Kisah Puan Suraya adalah pilihan berani seorang wanita yang mencari semula dirinya. Di manakah diri anda yang sebenar? Adakah ia sudah lama hilang? Belum terlambat, sekarang adalah masa untuk mencari diri itu. Jika anda ingin terus mengikuti kisah-kisah mendalam pada usia senja ini, sila subscribe dan hidupkan notifikasi. Sila like untuk menyokong kami. Setiap klik anda memberi kekuatan yang besar untuk saya menghasilkan video. Inilah Asmara Senja, kisah tentang cinta lewat usia yang mekar semula, kesunyian dan keberanian yang boleh dialami oleh kita semua.